Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa di video yang ketiga. Nampak jam tu 3.46 pagi. Betapa committednya Bang Pin buat video untuk korang. Harapnya korang akan appreciate video ni dan gunakan sebaiknya. Okay, so dalam video yang ketiga, video pertama kita dah cakap pasal technical analysis. Video kedua kita dah cakap lebih kepada orang cakap account korang punya management, trade management. Video yang ketiga, Bang Pin nak fokus lebih kepada mindset. Bang Pin buat 3 video ni lebih kepada straight to the point. Orang cakap direct je. Okay, tak nak buang masa berkias-kias apa benda. Okay, so yang ketiga kita akan fokus kepada mindset. Kita nak jadi seorang yang emotionless trader. Okay, faham? Faham tak apa yang korang faham mengenai emotionless trader? Emotionless trader, mindset tu penting. Mindset ni, kita kena tahu yang trade ni dah high risk. Okay. Yang kedua, kita dah kena tahu yang trading ni korang memang riskan duit korang untuk dapat lebih lagi. Yang ketiga, mindset korang kena strong, jangan terlalu fokus loss. Okay? Jangan terlalu fokus kepada loss. Kita cakap pasal high risk dulu. Okay, trading ni memang dah sedia maklum memang high risk. So korang nak tak nak, korang kena tahu yang trading ni adalah satu benda yang memang berisiko. So bila korang dah start trading, dah belajar, jangan berhenti separuh jalan. Walaupun benda ni high risk, benda ni boleh bagi korang generate income. Mungkin sebagai side income untuk certain orang, mungkin sebagai income yang lebih daripada dia punya full time income. Ada yang buat sebagai trading ni full time. So walaupun risknya tinggi, korang tahu rewardnya pun tinggi. Itu mindset pertama yang nak kena ada. Okay, riskan duit untuk dapat lebih lagi. Tapi dekat sini ada satu lagi, riskan duit yang willing to lose. Okay, basically point-point ni Bang Pin pernah bagi tahu dalam kelas apa yang join. Okay, willing to lose. Sebab apa? Sebab inilah yang kalau korang riskan duit korang yang korang tak willing to lose, duit emergency ke, duit nak bayar insurans kereta ke, road tax kereta ke kan, duit untuk yuran sekolah anak ke, korang akan emosi bila korang loss. Dan sebab itulah akan datangnya point ketiga ni, terlalu fokus kepada loss. Padahal dalam trading ni, loss is normal. Loss ni sebahagian daripada trading. Korang kena ingat benda tu. Kalau loss ni korang anggap sebagai satu benda yang besar, korang seeloknya korang stop sahaja trading. Okay, sebab loss ni sebahagian daripada trading. Korang anggap je dia sebahagian daripada trading. Contoh kita dalam kehidupan seharian, makan tu adalah sebahagian daripada kehidupan. Bila kena makan. Senang, analogi yang senang. Okay, tapi trading pun sama. Bila setup tak menjadi loss kan, ada masa kita loss. Jangan risau, benda tu normal. Tapi apa cara kita buat selepas itu untuk overcome loss tu, itu yang penting. Faham? Okay, faham ke faham? Loss is normal. Jangan terlalu fokus kepada loss. Hari tu Bang Pin dah bagi tahu dalam kelas. Ada orang cakap dia buat daripada 20 USD jadi
125 USD tak silap. Okay. So, ini cuba kira berapa persen ni untuk tukarkan daripada 20, untuk growkan daripada 20 kepada 125 USD. Berapa persen? Okay, korang kira sendiri. Just kira sendiri. Okay, berapa persen? Berapa ratus persen? So, bila contohlah daripada 125 USD tu jadilah pula loss 100 USD. Okay, so mindset ni dia akan jadi apa tau? Korang daripada 20 dah jadi 125. Tapi 125 korang jadi 100 balik. Biasanya kita akan fikir apa? Aduh, kalau tak tadi aku dah boleh withdraw 600 lebih ringgit dah. Ini aku dapat withdraw 400 lebih je sebab aku lost tadi. Macam tu. Dia datangnya macam tu. Sebab korang terlalu fokus kepada loss tu. Padahal korang tak payah fokus kat loss tu. Korang just fokus kepada ni yang korang grow ni. Dah berapa persen dah ni. Yang korang grow ni lagi banyak tau. Faham? So, bila dah loss 100 USD cukup lah. Cukup. Tapi ada yang emosi. Uish, 100 USD. Tadi aku boleh buat hari ni 125 daripada 20. So, aku nak kena cari balik ni 25 USD aku ni. Makin banyak loss 80 USD. Last apa? Back to square balik 20 USD. Tak kerugi masa kat situ. Dah emosi. Okay, mindset tu penting. Jangan terlalu fokus dekat loss. So point ketiga ni datang daripada point kedua. Riskan duit. Macam mana nak Bampin, macam mana tak nak terlalu fokus dekat loss. Riskan duit korang, depo duit korang yang korang willing to lose. Faham? Okay, jelas mindset tu. Okay, so lepas tu Bampin nak cerita macam mana kita nak sustain dalam trading. Nak sustain. Okay, ada orang, okay, ni kita cerita reality. Bampin pun pernah ada di fasa tu. Ada orang, dia stagnan tau. Stagnan ni macam mana? Maksudnya dia dekat situ je. Dia tak rasa pun hidup dia ni lepas trading, income dia tu makin naik. Dia profit, jarang loss, win rate tinggi, tapi stagnan. Okay, stagnan. Contoh. Kita ambil lah dia ada 100 USD. Dia dah grow menjadi 200 USD. Okay, tapi bila dah 200 USD ni, lot dia dah naikkan lot. Dia naikkan lot sebab modal dia naik. Betul. Tapi dia punya risk reward ratio dia tu tak betul. Okay, 200 ni tantah jadi 120 balik. 120 USD balik. So macam mana nak baiki benda ni? Okay, macam mana nak sustain? Sebab kalau macam ni, daripada 100% dah jadi 120 balik, kan 20% je. Rasa macam tak semangat lah macam ni. Dan benda ni bukannya sekali dua kali je jadi. Dah berulang-ulang kali sampai dia rasa dia stagnan. Kekal je kat level tu. So macam mana nak overcome? Di sinilah datangnya risk reward ratio. Risk reward ratio. Okay, risk reward ratio ni adalah supaya kita sentiasa ada proper planning dalam trading. Proper planning tu penting untuk kita sustain dalam trading. So maksudnya macam mana? Macam mana tu Bampin? Risk reward ratio. Okay, katakanlah korang satu setup cari risk reward ratio, nisbah risk dengan reward tu. Okay, sekejap. Risk 1, 2. Okay, risk dia ni risk, ni reward. Ni reward, ni risk.
Okay, ini macam mana? Okay, risk 30 pips. Ini sebagai contoh sahaja. Reward 60 pips. So, bila korang ada proper planning yang macam ni, risk reward ratio yang macam ni, korang takkan mengarut-ngarut. Okay, mengarut-ngarut. Lepas Bampin, macam mana kita nak tahu setup tu boleh pergi berapa pips, TP berapa pips. Sebab ada setup yang kadang-kadang dah pergi sampai 40, sikit lagi nak 60. Saya close lah sebab nampak dia nak reverse. Ini datangnya technical korang tu memang dah kena strong. Video Bampin bagi tu, setup jerung tu, ulang biar faham, biar nampak, back test. Okay, nanti PM Bampin tengok apa korang punya hasil back test ke ataupun hasil profit korang daripada korang tengok video tu. Okay, kena ulang. So korang tahu setup mana yang biasa pergi jauh. Jangan masuk sebarangan setup ataupun semua jenis setup korang nak masuk, jangan. Cuba ada 1, 2 atau 3 sahaja. 3 pun dah banyak dah. Korang punya sistem trading. Setup macam mana korang nak masuk. Kalau setup macam ni, korang nak masuk banyak ke kan? Macam tadi, topik tadi, video kedua. Tapi ini lebih kepada untuk supaya yakin setup tu boleh pergi dapatkan risk reward ratio yang sihat. Ini baru sistematik. Barulah kita boleh jadi emotionless trader. Sebab kita dah ada satu orang cakap apa tu, sistem kita, dan automatically kita boleh sustain dalam trading. Sebab 100 USD katakan 100 USD risk reward ratio, katakanlah korang masuk 0.1 lot, 0.1 lot korang masuk apa hal dia ada petak-petak ni, update baru ke? Okay, 0.1 lot. So pergi 60 pips, korang dapat 60 USD. Jadi 160 USD. Itu profit. Okay, net setup pula korang 160 USD. Sama, masuk lot yang sama, 0.1 lot. Korang punya risk adalah 30 pips. Kalau dapat sampai ke TP, korang dapat lagi 60 USD. Tapi kita cerita ni kalau kena SL, okay, which is korang akan hilang 30 pips, 0.1, korang akan hilang 30 USD. Korang still lagi ada 130 USD. Nampak tak? Bila korang ada sistem trading yang cantik, yang bagus, risk reward ratio yang sihat. Even kalau korang dah win satu setup, korang lost next setup, korang still lagi dalam keadaan in profit. Bukan kita main gedah je mana nak TP, mana nak SL kan. Itu cuba buat dulu sistem yang satu sistem yang strong, satu asas yang strong, supaya korang jadi emotionless trader. Jadi ada sistem yang cantik, korang jadi trader yang ada, yang sistematik. Faham tak? Okay, ini penting. Jangan fikir nak hold lah apalah. Cuba dulu, stick dulu dekat korang punya risk reward ratio 60 pips, 60 close. Bampin dia pergi lagi jauh lah kan. Menyesal lah tak hold. Korang kena anggap rezeki. Okay, kalau bila korang kerja kat luar ataupun buat kerja lain, korang sentiasa sebut Alhamdulillah, ni rezeki hari ni. Buat contoh, jadi rider GrabFood, pergi rumah sana, pergi rumah sini hantar kan. Kalau korang buat sampai 6 petang, korang dapat banyak ni. Tapi kalau korang buat lagi, patutnya korang dapat lebih lagi, tapi korang pilih untuk balik sebab nak rehat. Ada tak korang rasa macam, aduh kalau aku buat lagi ni kan, dapat lebih ni, padahal badan korang dah perlukan rehat?
sama, konsep rezeki sama. Apa-apa yang korang buat sama, apply juga dalam trading. Bila setup korang target 60 je, dia pergi jauh, jangan rasa rugi. Sebab kita trading ni sentiasa ada hari esok. Jangan trade macam tak ada hari esok. Faham? Jangan trade macam tak ada hari esok. Sentiasa ingat rezeki. Tak apa, okey, Alhamdulillah rezeki hari ni. Rezeki hari ni. Esok pula. Cuba pegang kepada satu sistem yang sihat. Okay. Ni Bang Pin cerita ni direct tau. Tak ada berkias-kias, tak ada nak pusing point sana point sini. Sangat-sangatlah orang cakap satu video yang memang tiga-tiga video ni Bang Pin just keep it simple, direct je. Direct to the point, straight to the point. Faham? So ini adalah cara korang untuk jadi emotionless trader. Sebab emotion ni lah yang mengacau korang, kacau pemikiran korang. Alamak, takut-takut lah nak entry. Okay, start daripada asas dia kat sini. Mindset, high risk, riskan duit, semua benda ni. Okay, loss is normal. Macam mana nak sustain? Okay, macam mana nak sustain? Bang Pin dah cerita dah tadi. Kena ada satu sistem. Okay, sistem yang macam mana adalah risk reward ratio. Ini adalah contoh dia. Faham? So ini akan membuatkan kita lebih untuk sustain dalam trading, tak rasa down, tak rasa sedih. Okay, faham Faham? Harapnya 3 video ni dapat membantu korang menjadi trader, seorang trader yang ada masa depan, nampak vision. Bukan setakat tekan je. Okay? Bukan setakat tekan sahaja. Risk reward ratio ni sangat-sangat penting. Okay? Katakanlah kalau korang concern sangat pasal Bang Pin, korang dah banyak kali dah hit target kan, 60 pips TP ni korang dah banyak kali dah. Ini contoh je tau. Kalau korang nak guna risk reward ratio, contoh 40 pips SL, 80 pips TP pun boleh, tak ada masalah. Ini hanyalah contoh yang Bang Pin bagi. Okay, ini adalah contoh situation ataupun contoh keadaan sahaja. Okay. So bila korang dah buat benda ni banyak kali, katakanlah korang rasa concern sangat, Bang Pin dah banyak kali lah kan setup ni pergi jauh. Kalau nak hold boleh, pastikan kita sentiasa berada dalam keadaan win. Which is macam mana? Korang close dulu. Contoh korang ada 6 position. 6 position korang close lah 4 position. Tinggal 2 position sahaja. Okay, yang itu korang BE dan hold lah ke mana next target korang. Ataupun korang rasa macam selagi tak sampai sini, selagi tu aku tak nak close. Buatlah macam tu, ikutlah. Okay, faham Harapnya video ni membantu korang. So itu saja Bang Pin rasa untuk video ni. 3 video dah siap. Nampak jam pukul berapa? Okay, harapnya korang dapat manfaatkan video ni. So good luck. Semoga kita sama-sama profit. Jom kita grow 100 USD jadi 100,000 ringgit. Follow Bang Pin. Let's go. Sama-sama kita achieve goal untuk tahun ni. Assalamualaikum.